Bermula pada tahun 2027, kerajaan telah membenarkan kemasukan darjah 1 seawal usia 6 tahun. Bila dengar berita ni, ramai golongan ibu bapa yang terus berfikir tentang basic kemahiran 3M dalam kalangan anak-anak mereka. Dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, usia 5 hingga 6 tahun ni adalah satu fasa yang sangat penting sebelum mereka melangkah masuk ke alam persekolahan formal. Dekat sinilah Cikgu Tadika bukan sekadar mengajarkan akademik semata-mata, tetapi membantu kanak-kanak belajar untuk uruskan diri, belajar untuk berkawan, berkomunikasi serta membina keyakinan diri apabila mereka berada di satu-satu situasi persekitaran yang baru. Sebab itulah kurikulum Prasekolah 2026 yang telah diperkenalkan pada awal tahun ni dijadikan asas kepada kurikulum baharu yang akan diperkenalkan pada tahun 2027 nanti, iaitu kurikulum Persekolahan 2027 yang akan digunakan oleh mereka yang berada di sekolah rendah dan sekolah menengah. Matlamat kurikulum Persekolahan 2027 ni adalah supaya peralihan daripada tadika ke darjah 1 berlaku dengan lebih lancar dan bukan terus lompat daripada pembelajaran tidak formal di tadika ataupun prasekolah kepada pembelajaran yang formal dan lebih mencabar. Ini supaya kanak-kanak tak terkejutlah apabila mereka masuk ke alam persekolahan rendah nanti. Dalam masa yang sama, peranan ibu bapa juga menjadi semakin penting. Pembelajaran anak tak terhenti di sekolah semata-mata, tetapi apa yang anak belajar daripada rumah seperti urus diri, ikut rutin harian, mengurus emosi juga memainkan peranan yang penting dalam persediaan mereka sebelum memasuki alam persekolahan rendah. Cuma setakat Julai 2026 ni, masih ramai ibu bapa dan cikgu sekalipun yang masih menantikan penjelasan yang lebih terperinci daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai pelaksanaan kemasukan darjah 1 seawal usia 6 tahun. Macam mana proses peralihan daripada prasekolah 5 tahun ke darjah 1 dan bagaimana pihak kementerian menilai kesediaan kanak-kanak untuk memasuki alam persekolahan formal. Walau macam mana pun pelaksanaannya nanti, pendidikan awal kanak-kanak bukan lagi mengenai persediaan kanak-kanak untuk pergi ke tadika. Sebaliknya, menjadi asas kepada keseluruhan pembelajaran kanak-kanak secara holistik.